Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Okey, kat sini saya nak balas komen brother tu yang tanya fitting bahagian kepala Okey, untuk cover set Velozy ni sebab kebanyakannya cover set aftermarket dia banyak kat sini banyak renggang lah. Selalunya geng. Okey, yang ni cover set Velozy. Saya inner habis store geng. Saya ada inner kat sini. Okey, Amerika sikit. Inner saya kat sini yang dah makan yang ni inner yang dah pakai ya. Okey, kalau korang tengok saya punya pin ni dah makan lah. Tapi tak apa. Okey, kita akan tunjukkan juga dengan dekat korang geng. Kita akan tunjukkan juga dekat korang. Okey, dari segi fitting dia macam mana. Alright. Korang tengok sampai baju saya geng. Sampai baju saya masuk geng. Okey, alright, geng. Boleh nampak kan bahagian bawah? Okey, bahagian bawah semua cun lah. Bahagian bawah lubang-lubang tak ada dia semua geng. Okey, boleh dapat. Kat atas pun dapat cun bang. Walaupun saya punya inner tadi korang boleh nampak dia ada makan sikit. Okey, tapi kat atas pun cun lah. Alright, untuk cover set brand Velozy ni fitting dia memang saya jamin rapat geng. Yang penting inner korang ni original lah. Yang penting inner korang ni original. Alright, cover set Velozy yang dekat depan ni lah geng. Okey, yang dekat depan ni yang hari-hari saya guna untuk live ni. So, yang mana nak rapat cover set ni nanti saya akan letakkan beg kuning lagi kat bawah geng. Alright, mantap.